Perhimpunan antara Parlimen ASEAN AIPA perlu menjadi rakan penting untuk menjayakan agenda pembinaan komuniti ASEAN. Perkara itu dibangkitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan perasmiannya pada sesi ASEAN Leaders Interface with Representatives of AIPA hari ini. Baiklah, untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama rakan tugas Natasha Alijina di KLCC. Tasha, apa yang anda boleh kongsikan? Betul Melissa, Perdana Menteri dalam sidang berkenaan turut menegaskan bahawa sebagai rakan kongsi utama, AIPA memainkan peranan penting dalam merealisasikan penghayatan aspirasi rakyat serta memacu kemajuan merentasi tiga tonggak utama ASEAN serta memperkukuh kesiapsagaan dan ketahanan rantau ini. Beliau berkata Parlimen dan Kongres sesebuah negara berada di barisan hadapan dalam mempromosikan pertumbuhan inklusif serta memacu serta membina komuniti ASEAN yang lebih mampan dan memandangkan setiap keputusan mereka memberi impak yang sangat besar terhadap rundingan dan pembuatan dasar serantau. Perdana Menteri turut menggalakkan komitmen berterusan AIPA antara lain dalam menangani isu keselamatan negara, perubahan iklim, transformasi digital serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam sidang media yang saya ikuti juga yang dipetua Dewan Rakyat yang juga Tan Sri Johari Abdul yang juga Presiden AIPA ke-46 telah turut membincangkan bahawa yang mana mesyuarat telah membincangkan 5 isu utama iaitu pertumbuhan inklusif, wawasan komuniti ASEAN 2046, matlamat pembangunan mampan SDG serta isu politik dan keselamatan. Di samping itu beliau berkata pemimpin ASEAN sedang menangani isu berkenaan tarif dikenakan Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Trump melalui pendekatan konsensus dan libat urus secara langsung dengan pihak Amerika Syarikat. Mengenai situasi di Myanmar juga, AIPA turut menekankan keperluan penyelesaian secara damai turut bersama di Gaza, situasi di Gaza, Ukraine dan juga negara-negara yang sekarang terlibat dengan konflik. AIPA turut membincangkan kepentingan demokrasi dan isu kemanusiaan yang mana selain menegaskan keperluan ASEAN menangani cabaran serantau di samping mengekalkan sikap menghormati sistem politik setiap negara-negara ASEAN yang terlibat. Baik, saya kira itu sahaja antara yang saya dapat kongsikan antara info terkini dan maklumat terkini berkenaan sidang-sidang agenda-agenda utama yang berlaku pada sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini. Kita bersama dengan Melissa untuk laporan berita seterusnya. Silakan Melissa.